Perhatian kita kepada Malaysia pula sekarang ini. Hajam Pangeran Adil Hajan, Danish Eftika. Danish Eftika Muhammad Zulfi, ada dua namanya kat situ, silap kat situ, tak apa. Alif Iman yang akan mewakili Malaysia sebagai pelari pantas di bawah 10 saat di Asia Tenggara. Sudah pun pelepas sekarang ini. Kita berikan tumpuan kepada lorong yang ketiga. Masih lagi Malaysia di hadapan. Terus parehan pattern kepada pelari Malaysia yang kedua. Kita lihat bagaimana. Sebagian rapat Thailand berdaya memintas kedudukan pasukan Indonesia dan terus berada di hadapan. Sekarang ni Thailand dan Malaysia berentap. Masih lagi Thailand berada di hadapan Malaysia di kedudukan yang kedua. Ketiga pasukan Indonesia. Thailand untuk Bonsun bagaimana? Bukan Bonsun sebenarnya yang berlari di lorong. Pelari terakhir Bonsun Paripul sebenarnya. Saya melihat kat lain. Malaysia pingat perak. Sudah pasti kedudukan ketiga kita lihat mungkin pasukan Indonesia untuk pingat gangsa. Dilakukan oleh Thailand sementara Malaysia 39.03 saat.